Kalau 10 tahun lepas anda beli 1 dinar pada harga RM500 sahaja, pada hari ini anda jual balik dapat RM2,300 contohnya, itu sebenarnya belum kaya lagi. Tapi kalau dulu anda ada 1 dinar dan hari ini anda sudah ada 100 dinar, itulah baru tandanya kekayaan anda berganda. Nak kaya dengan emas, jangan tunggu harganya naik saja. Fokus kepada pertambahan gram demi gram. Sebab setiap gram yang disimpan hari ini akan menjadi penyelamat kita pada masa depan. Emas jangan dijual kecuali kalau ada peluang keuntungan lebih baik. Contohnya, dapat beli tanah ataupun tambah hartanah yang boleh disewakan. Atau boleh buat rolling modal bisnes yang pasti untung. Sebab emas bukan sekadar simpanan, tetapi ia merupakan talian hayat keuangan terakhir kita apabila kita terdesak. Public Gold menyediakan platform simpanan emas fizikal 100% yang boleh dimulakan dengan hanya RM100 sahaja. Emas tiada dividen, tapi nilainya meningkat dan menjadikan kita bebas keuangan dengan cepat. Nak saya bantu anda mulakan tabungan pertama anda? Klik link di bio saya ataupun tonton video 5 langkah mudah daftar akaun emas. Mulakan sekarang sebelum harga emas lebih jauh terus meninggalkan kita semua.